Apa khabar geng? Nama aku Mat dari channel Sembang Sepana. Kalau korang dah hari, jom kita minum dulu. So tadi bini aku ada beli, ada ipar aku lah kan, dia belikan macam perabot lah untuk bini aku, untuk gantung-gantung kain tu macam tu. So lepas tu benda tu kena pasang lah macam biasa kan. Dan dia orang bagilah spana sikit untuk pasang. Ada Allen key ni kan, Allen key ni untuk pasang perabot lah. So semua skru dia pakai Allen key. So lepas tu masa bini aku pasang tu, skru ni dia dah tak boleh grip dah. Okay, Allen key ni dia tak boleh nak grip dah skru. So aku pun ambil aku punya Allen key. Bila pakai Allen key aku baru boleh pasang lah, baru skru tu boleh bergerak. Sekiranya kalau pakai yang Allen key asal ni mula okey, tapi lepas tu dia slip yang ni ini besar punya kot. Tapi dia slip So bila pusing tu kan, dia pusing-pusing, tapi skru duduk diam je. Macam tu lah kan. Tapi yang ni salah saiz lah. Okay, so aku keluarkan aku punya Allen key. So aku nak cakap pasal topik Allen key lah kali ni kan. Dan Allen key ni, pada pendapat aku rasa ini bukan sekadar pendapat, ini memang kebenaran. Wajib beli yang berkualiti kalau tak nak skru rosak, okay? Sebab Allen key murah ni dia boleh rosakkan skru. So beli yang berkualiti punya. Okay, kereta yang aku repair ni tak adalah pakai banyak sangat Allen key. So sepanjang aku kerja repair kereta ni, tak banyak aku jumpa Allen key. So aku tak adalah macam banyak pengalaman kan guna pelbagai jenis Allen key. Aku pernah pakai lah jenis soket, jenis bead, jenis L macam ni. Itu je jenis aku pernah pakai lah. Tapi aku rasa aku boleh cerita lah sikit-sikit kan. So aku ada dua brand kat sini. Satu je nama Acklin, satu je nama Bonhus. Dua-dua made in USA, tapi harga dia berbeza lah, jauh beza. So jenama Acklin ni boleh tengok kat sini. USA. So ni made in USA. Macam aku cakap lah, kereta yang aku repair tak banyak pakai Allen key. So aku tak adalah macam berpengalaman sangat kan. Tapi aku pakai Allen key ni okey je. Okey je, tak ada masalah apa-apa. Aku beli ni kat Ace Hardware, murah je. Tapi dia ada model yang mahal sikit lah, tapi aku beli ni murah je. Dia datang dalam macam bag plastik macam tu kan. Dia tak ada bekas cantik macam ni, tak ada lah. Dia dalam plastik je. Ace Hardware korang tahulah barang mahal kan. Tapi walaupun aku beli ni dekat Ace Hardware, harga dia memang murah. Memang murah. So aku guna untuk kegunaan ringan je lah kebanyakannya, dan aku rasa okey je. Tapi bila aku tengok review, ramai orang cakap yang jenama ni tak elok walaupun dia made USA. So jangan kata teruk lah jenama ni kan. Tapi aku pakai okey je lah. Dan ni yang murah punya, dia ada version yang lain. Macam aku punya ni, kalau korang tengok, dia tak ada, kita panggil ball end. Okay, macam ni dia ada ball end kan. Dia maksudnya bila kita masuk dekat skru tu, dia boleh sengit-sengit sikit lah masa pusing skru. Macam ni, nampak tak? Dia dua-dua sama jenis je. So kena straight lah. So aku tak ingat lah aku beli berapa, tapi memang murah lah benda ni. Tak ingat berapa, tapi sangat murah, dalam RM20 aku rasa. Yang ni Bonhus ni aku beli dekat SLL, kedai hardware di Ipoh, masa aku kerja dekat Ipoh dulu. So yang ni datang dalam saiz 1.5mm, 2mm, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. So ada berapa pieces tu? 3, 6, 9 pieces rasanya. Lebih kurang 9 pieces lah. Yang ni aku beli RM120, kalau tak silap. 120 rasanya, 120, 100 lebih lah, 100 lebih. Tapi aku tengok dekat
Shopee boleh dapat murah lagi. Aku beli dekat kedai. Okay. So aku ada pakai jenama lain lah dekat tempat kerja kan. Sebab dekat bengkel aku, bos belikan spana. So yang jenama aku pernah pakai lah, aku pernah pakai Top Tool, SATA. Masa aku kerja dekat bengkel kereta accident dulu, kita orang pakai SATA. So Allen key pun SATA. Dan aku akan cakap Allen key SATA okay, memang okay. Dulu aku pernah beli Allen key Top Tool pun okay juga, tapi aku jual sebab aku tak suka style L masa tu kan. So aku nak tu, tapi end up aku beli yang style biasa. Aku tak suka style biasa tu juga. Kemudian aku pernah pakai jenama United. Okay, korang tahulah kalau korang tengok video aku dulu memang peminat United lah. Walaupun sekarang aku dah mengaku terang-terang aku tak suka dengan jenama United dah. Aku rasa dia overpriced, overrated, dan perkhidmatan selepas jualan tu, perkhidmatan pelanggan tu tak bagus lah. Tapi yang ni aku cakap tak bias lah kan. Ni tak ada bias. Pengalaman aku masa aku dekat center dulu, aku pakai jenama United. Memang company yang belikan satu set spana United kan. So ada Allen key sekali. Memang Allen key dia tak tahan lah. Memang Allen key dia tak tahan, teruk sangat. So Allen key kita orang selalu guna untuk buka apa tau, untuk buka expansion valve. Aku rasa saiz 4mm rasanya kalau tak silap. So kalau kau buka toolbox setiap mekanik kat bengkel kan, kau akan nampak Allen key 4mm semua hancur. Memang dia tak tahan. Memang tak tahan langsung. Foreman aku pernah, saat dia keluarkan lah dia punya set personal dia kan, dia punya sendiri. Aku tak pernah dengar pun jenama apa Allen key tu. Aku tengok jenama dia, aku tak ingat jenama, tapi tak pernah dengar kan. Boleh buka, steady je buka. Tapi United sampah lah Allen key dia. So tapi ni beberapa tahun lepas, aku tak tahu macam mana keadaan sekarang. Tapi kalau tanya aku pendapat aku akan nasihatkan korang, jangan belilah Allen key United. Elakkan barang itu. Kemudian sekarang ni kat bengkel aku sekarang, bos aku belikan spana jenama Yato. So semua spana termasuklah Allen key ialah Yato. Dan Yato style tu macam ni jugalah. Dia tak ada ball end. Dia dua-dua hujung ni sama. Pendapat aku okey lah. Itu pun okey juga. Aku tak ada masalah apa-apa pakai Allen key diorang. Tak ada patah, tak ada bulat, tak ada bengkok. Allen key dia kuat. Tapi aku rasa Allen key paling kuat yang aku pernah pakai kan, ialah sewaktu aku kerja kat bengkel ni baru buka. So manager aku ni dia ada set spana sendiri. Manager aku ni pun staff juga, tapi dia ada set spana sendiri kan. So dia ada Allen key Wera. Kalau ejaan dia Wera, Wera. Dia Jerman, tapi kalau tak silap aku sebutan dia Wera. So Allen key tu dia macam ni lebih kurang kan. Dia macam ada sleeve bekas macam ni lebih kurang. Tapi dekat sini dia ada baju tau. Dia ada macam sleeve. Lain size, lain warna. So korang boleh kenal pasti ikut warna je lah. Bila fikir balik lah, aku rasa macam sorry aku silap. Sorry saya silap. Dia punya bukannya Wera, sorry, PB Swiss. Dia tak ada sleeve. Aku silap. Yang dia punya PB Swiss dia cat, dia warnakan. So tapi betul lah, dia lain size, lain warna. So korang boleh kenal, boleh cam lah size apa berdasarkan warna. Tapi dia punya pakai PB Swiss. Memang mahal. Aku tengok dekat Shopee pun dalam 300 lebih lah Allen key tu kan. Masa tu adalah datang satu customer ni. Okay, satu customer ni bengkel aku bengkel kereta, tapi dia datang, dia nak minta tolong bukakan dia punya disc tau. Dia punya brake disc dia punya rim tanggalkan. So pakai screw Allen key. Memang
memang ketat gila lah, ketat memang. Ketat dia memang takut lah nak buka kan. So aku pinjam Allen key manager aku ni kan. Kemudian aku ambil batang jack. Punyalah ketat sampai batang jack panjang kan. Aku tekan henjut-henjut, pam, bunyi dia tu buka. Nasib baik lah, tapi elok lah dia punya Allen key tu masih elok, skru tu bukan elok, tapi memang serius ketat. So aku akan kata yang Allen key PB Swiss, kalau korang ada duit, aku akan cakap beli lah Allen key PB Swiss. Aku akan cakap dia punya barang memang eloknya. Okay. So PB Swiss lah, aku rasa PB Swiss tu memang mengaku-ngaku lah, sebab aku memanglah jarang guna Allen key kan. Tapi daripada apa orang kata tu, dia punya ketatnya skru tu, Allen key dia kecil je tau. Dia bukannya macam saiz buluh macam ni kan, apa dia kecil je. Aku tak ingat saiz berapa. Mungkin 4 atau 6 je aku rasa. Sorry, bukan 4 atau 6, 4 atau 5 mm je aku rasa. Dia kecil je. So memang ni lah, memang kuat. Aku kagum lah dengan kekuatan Allen key tu. So bos aku pernah cakap, dulu dia pergi mana, Indonesia rasanya, kalau tak silap aku, dia pergi Indonesia. Lepas tu dia repair equipment tau. Dia repair equipment masa tu. So dia kena buka satu benda ni, tapi dia pakai, dia kena sengit tau. So dia kena pakai ball end ni lah kan. Tapi pakai jenama lain, semua tak boleh itu. Dia tergelincir ataupun dia patah. Aku tak ingat sangat cerita dia. So dia keluar, dia pergi beli PB Swiss. Itu yang cerita kat aku lah, macam mana dia boleh dapat PB Swiss tu. Dia beli dan dia boleh buka skru Allen key tu menggunakan ball end, sebab dia basically ada halangan lah. So tak boleh nak masuk straight kan, dia kena masuk sengit. So macam cakap, kalau serius, kalau korang ada bajet kan, yang mana tak silap aku, masa aku tengok dulu masa aku tengok tu, harga dia dalam RM320 kalau tak silap. Tapi kalau korang ada bajet, serius, beli jenama PB Swiss. Memang kuat lah. So iklim ni pun aku pakai okey, tapi macam aku cakap lah, aku tak banyak pakai Allen key. So nak kata lebih pun tak tahulah, sebab orang lain kata tak elok. Bonders ni pula jenama yang orang kata yang terkenal lah, kira orang puji lah jenama ni kan. Bonders ni orang kata jenama yang elok, yang berkualiti, yang tahan lah, yang kuat. So tapi aku tak pernah lah pakai ni banyak sangat. Aku pakai sikit-sikit je, boleh lah, tak ada apa yang mencabar sangat pun. So sekarang ni aku tengah aku punya video ni tak ada view sangat lah kan. So aku tengah cuba nak promote lah video aku. So lepas ni aku akan buat konten pendek lah. Okay, video-video pendek untuk dapatkan view, dapatkan engagement. So aku dah buat akaun TikTok dah, tapi aku belum register. Aku dah register TikTok lah, tapi aku belum upload apa-apa video lagi. Aku juga dah buat akaun Instagram dengan akaun Thread, tapi itulah, tak buat apa-apa lagi kan. Tapi kalau korang nak follow akaun TikTok aku ataupun akaun Instagram dan Thread, korang boleh cari Mat Sembang Spana, okay? Ataupun Sembang Spana, aku tak ingat mana satu, tapi antara dua tu lah, Mat Sembang Spana ataupun Sembang Spana, okay? Boleh follow aku kat situ. Setakat ni aku belum buat apa-apa lagi kan. Dan mungkin aku akan letak link untuk korang beli barang-barang ni. Dan kalau aku tak link, itu link tu affiliate lah. So kalau korang beli, aku dapat commission lah. Tapi kalau korang tak nak pakai link tu pun tak apa, tak kisah. So kuasa tu je lah kot. Pasal channel itulah, nanti aku akan buat konten video pendek lah. Sebab aku mula sebenarnya nak potong-potong tau daripada video panjang ni, tapi
aku tak pandai macam mana nak potong video ni. Sebab bila aku potong, dia punya macam kita panggil aspect ratio tu ke dia tak kena tau. Dia macam terkeluar. Dia macam gambarnya dia tak cantik lah. Macam tu lah. Aku baru teringat, aku sebenarnya ada Allen key jenis beat macam ni. Tapi tengok berkarat aku tak pernah pakai. So yang ni jenama Stanley. Aku sebenarnya nak beli beat tapi dia datang set kan. So dapatlah ni sekali. Satu ni size, sorry, oh bukan, ini bukan Allen key. Ini apa kita panggil, Robertson. Ni square lah, segi 4. Nampak. Tapi ni segi 4. Ni segi 4, silap. Yang ni Allen key. Aku tak pasti yang ni metric ke ataupun imperial. Cuba tengok jap. Ni imperial 1/16, 1/8. Dia bukannya saiz tu tau. Dia bukannya saiz kita panggil metric, nampak nampak 1/4 CRV chrome vanadium 1/4 inci. So ini saiz tu lah, inci. So tapi aku ada lah yang ni, tapi tak pakai pun sebab saiz pun saiz inci kan, bukan saiz apa kita panggil, bukan saiz metrik. So kalau korang ada apa-apa nak komen ke penambahan ke ataupun nak request topik ke, boleh tulis juga komen. So terima kasih menonton.